Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan PDPP PSV yang terdiri daripada saya sendiri, Amirul Syukri bin Zaini, Muhammad Farizal bin Abdul Ghaffar, Muhammad Hafiz bin Ramli. Pada hari ini akan membentangkan perbahasan yang bertajuk etika keguruan, hak dan tanggungjawab guru dalam konteks pematuhan undang-undang pendidikan. Jadi kita masuk pada pengenalan. Untuk isu-isu semasa, keguruan melibatkan pelbagai cabaran yang akan mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Ini termasuklah dalam sekitaran yang sentiasa berubah tanpa batasan dengan pelbagai keperluan dan juga bebanan tugas yang semakin berat bagi guru-guru pada hari ini. Hal ini akan menjejaskan sendiri kualiti pendidikan itu dan akan memberi kesan yang buruk kepada semua pihak. Dalam hal ini, etika dan perundangan dalam pendidikan adalah elemen yang sangat penting. Etika keguruan menuntut guru bertindak dengan integriti, tanggungjawab dan profesionalisme. Manakala, perundangan pendidikan pula akan memastikan hak dan tanggungjawab semua pihak dipatuhi. Jadi, perundangan dalam pendidikan ini adalah satu ruang lingkup supaya guru itu mematuhi apa jua perundangan yang telah diperuntukkan oleh kerajaan. Kedua-dua aspek ini saling berkait rapat untuk memastikan sistem pendidikan yang adil dan selamat. Baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya. Isu yang pertama yang saya akan kupas pada hari ini adalah penyalahgunaan media sosial oleh guru, implikasi dan undang-undang etika pendidikan. Pada yang sedia maklum, pada era digital masa kini, penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan juga X ataupun Twitter telah menjadi platform utama dalam perkongsian ataupun komunikasi dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, penggunaan media sosial yang terlalu berleluasa ataupun tanpa kawalan akan menyebabkan pelbagai perkara yang tidak diingini berlaku, terutamanya dalam kalangan guru dan murid. Jadi, ini boleh memberikan implikasi serius terhadap etika keguruan dan perundangan pendidikan. Bagi yang pertama iaitu mengenai Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588, di mana Seksyen 233 melarang penggunaan kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian untuk menyebarkan kandungan yang palsu ataupun lucah dan mengganggu orang lain. Seperti contoh, saya akan tunjukkan. Dalam Carta Akhbar Sinar Harian, di mana JPNS menyiasat seorang guru wanita yang menghina orang asli. Hal ini berlaku semasa pilihan raya kecil Dun Undangan Nenggiri pada tahun lepas, iaitu tahun 2024, Ogos 2024, di mana pemangku Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Putra Hashim, ini dia berkata guru-guru yang melanggar peraturan tidak akan berkompromi untuk mengenakan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa. Hal ini berlaku di mana guru yang menyalahgunakan media sosial untuk mengejek atau menghina dan membuli atau pelajar atau rakan sekerja boleh dikenakan tindakan di bawah seksyen ini. Selain itu, kes ini akan dirujuk
kepada paragraf 5.3 dalam kurungan 3 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia dalam kurungan KPM bilangan 11 tahun 2023 garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial KPM. Apa yang berlaku pada perkara ini adalah tular mengenai kenyataan seorang guru wanita yang menyamakan penyokong Parti Barisan Nasional iaitu UMNO dengan masyarakat orang asli. Baiklah, itu adalah contoh yang pertama yang saya tunjukkan berdasarkan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seterusnya, kita pergi kepada penyalahgunaan media sosial oleh guru. Yang kedua iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dalam kurungan Akta 709. Saya tunjukkan satu video. Baiklah, apa yang dapat kita lihat daripada video tersebut adalah seorang guru menyelongkar ataupun menceroboh hak privasi seorang murid di mana dia membuka ataupun menyelongkar beg murid tersebut dan mengeluarkan barang-barang keperluan murid itu seperti bekas pensel murid tersebut dan memakannya tanpa kebenaran murid ataupun penjaga murid tersebut. Pada tahun lepas di salah sebuah sekolah swasta di Malaysia di mana mendapat ancaman yang sangat teruk oleh masyarakat dan juga netizen Malaysia di mana rata-rata masyarakat mengatakan bahawa guru tersebut perlu diberikan tindakan tetap tertib walaupun berada di dalam lingkungan sekolah swasta. Belum ni
adalah menjadi tanggungjawab seorang guru melindungi maklumat peribadi individu daripada disalahgunakan tanpa persetujuan. Guru yang berkongsi butiran peribadi pelajar seperti keputusan peperiksaan, latar belakang keluarga atau keadaan kesihatan tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan undang-undang. Baiklah, saya teruskan dengan persembahan. Baiklah, untuk contoh yang ketiga. Di mana di bawah akta pendidikan saya juga akan menunjukkan sebuah artikel tulisan Sinar Harian juga, di mana guru didakwa menjalin hubungan dengan murid tahun 6. Meskipun tidak menyebut secara khusus tentang media sosial, akta ini menggariskan tanggungjawab dan hak pelajar dalam persekitaran pendidikan yang selamat dan tidak diskriminatif. Melalui kes yang berlaku di salah sebuah sekolah di Dengkil, iaitu di Negeri Sembilan, di mana seorang guru lelaki di sekolah rendah di sini mendakwa menjalinkan hubungan istimewa dengan anak muridnya yang berumur 12 tahun. Hari ini adalah terbongkar apabila bapa kepada murid tersebut melaporkan kepada pihak polis di mana anaknya disyaki kerap berhubung dengan suspek melalui aplikasi media sosial seperti TikTok, LinkedIn dan juga WhatsApp peribadi tersebut atau mengaibkan murid di media sosial sebagai melanggar prinsip perlindungan dan juga kesetaraan negara. Guru sebagai individu yang dipercayai patutnya melindungi keselamatan dan juga privasi kanak-kanak, melindungi daripada sebarang ancaman dan bukan mendedahkan mereka kepada ancaman-ancaman yang akan. Setelah diberikan laporan, Ketua Polis Daerah Sepang iaitu Asisten Komisioner Nur Hizam berkata dia mendapati mesej yang dihantar oleh guru tersebut adalah bersifat mencurigakan dan menunjukkan hubungan profesional antara guru dan anak murid tersebut. Jadi berdasarkan laporan, pengadu curiga selepas menemui mesej-mesej yang tak sepatutnya antara suspek dan mangsa yang dihantar melalui beberapa aplikasi media sosial yang telah disebut sebentar tadi. Suspek dipercayai menggunakan medium komunikasi ini untuk berhubung secara peribadi dengan mangsa tanpa pengetahuan keluarga. Jadi menurut Ketua Polis kes ini akan disiapkan di Seksyen 15 dalam kurungan A dalam kurungan 3 Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya tidak menimbulkan spekulasi berdasarkan berita dan maklumat yang tidak benar berkaitan kes ini. Baiklah. Setelah mendengar ketiga-tiga kes ataupun isu yang telah berlaku, yang kita anggap dia adalah berlaku dalam masa terdekat, iaitu pada tahun lepas, menunjukkan kes-kes ataupun isu-isu media sosial antara guru dan murid ini memang sebenarnya berlaku dan sangat dekat dengan masyarakat, dekat dengan keadaan sekitaran kita. Jadi oleh itu, kita sebagai guru hendaklah sentiasa cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling dan kita kena patuh dan juga ambil tahu tentang akta-akta pelindungan data peribadi, akta-akta pendidikan dan juga apa segala peraturan yang telah diperuntukkan oleh undang-undang dan etika pendidikan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Okey, baik Saudara Syukri, saya nak ada beberapa soalan lah nak tanya Saudara Syukri.
bagi saudara Syukri langkah-langkah untuk Ya, silakan. mengelakkan penyalahgunaan media sosial oleh guru ni, apa langkah-langkah yang perlu dilakukanlah bagi saudara? Bagi saya sendiri sebagai seorang guru yang dikira agak baru juga, ada kemungkinan juga guru-guru seperti ini dia kurang mendapat pendedahan tentang apa peraturan yang telah ditetapkan dan limitasi yang telah diberikan kepada guru untuk anak-anak muridnya. Jadi oleh itu pihak berwajib ataupun pihak pentadbiran perlulah memberi latihan literasi digital dan etika media sosial yang bersesuaian kepada guru. Selain itu, menetapkan garis panduan rasmi tentang interaksi guru dan murid di platform media. Ini akan menyebabkan guru lebih memberi perhatian dan cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling dan mematuhi segala apa panduan yang telah diberikan. Yang ketiga, mengadakan pengawasan dan laporan terhadap penyalahgunaan, dan yang terakhir, meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab profesional guru dalam kalangan guru sendiri. Di mana kita lihat sekarang kurangnya ada orang kata kesedaran dalam kalangan guru kerana tugasan-tugasan yang hakiki yang telah dipikul oleh guru itu sendiri, dan juga perkara-perkara lain yang perlu dilaksanakan oleh guru. Jadi perkara ini adalah penting untuk kita untuk mendapat kesedaran tentang betapa pentingnya penggunaan media sosial yang baik oleh guru dan anak-anak murid tersebut. Jadi itu saja saya harap menjawab soalan daripada Encik Hafiz tadi. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada isu-isu yang seterusnya oleh guru lain. Okey, terima kasih saudara Syukri. Okey, kita teruskan untuk isu seterusnya lah. Saya akan bercerita tentang isu seterusnya berkaitan dengan pengurusan masa. Okey, untuk pengurusan masa yang perlu dilakukan oleh guru lah. Dalam isu ni membabitkan beberapa poin penting lah saya nak tegaskan. Ada 4 di sini. Pertama, dalam pengurusan masa oleh guru ni, terdapatnya beban kerja yang agak tinggi lah kepada golongan guru ni. Okey, pertamanya guru menghadapi tugas selain mengajar, bukan mengajar je. Sebenarnya banyak lagi seperti penyediaan bahan pengajaran, berkaitan dengan pentafsiran, berkaitan dengan aktiviti kurikulum yang setiap tahun dilakukan, dan juga golongan guru ni terlibat dengan kerja pentadbiran. Hal ini menyebabkan kesukaranlah golongan guru untuk mengimbangi masa antara tugas dengan tanggungjawabnya sebagai bukan sahaja mengajar. Banyak tugas yang memberi kesukaran untuk mengurus masa lah. Okey, untuk kita teruskan dengan poin yang kedua. Dalam mengurus masa terdapat jugalah tekanan dari tanggungjawab yang pelbagai itu, di mana guru perlu merekod berkaitan dengan data-data pelajar. Ada juga yang perlu menghadiri mesyuarat dan melaksanakan tugas-tugas tambahan, di mana tugas tambahan ini melibatkan aktiviti pengajaran, persediaan dan juga pembangunan profesional. Guru juga bukan sahaja mendidik dan perlu menghadiri tugas-tugas yang diberi oleh pihak sekolah untuk melakukan tugas yang selain daripada mengajar dalam kelas lah. Dan hal ini menyebabkan beban kerja yang memberi kesukaran kepada guru untuk mengurus masa lebih baik. Daripada situlah guru mendapat masalah untuk mengurus masa dengan baiklah. Jadi daripada situ pembelajaran yang dilakukan akan membatutkan murid menerima ilmu di dalam kelas lah.
Okey, untuk yang poin ketiga yang ingin saya bahas berkaitan dengan gangguan dan tugas tidak dijangka, di mana guru seringkali berhadapan dengan tugas yang mendadak, maksudnya tugas tiba-tiba yang tidak dirancang oleh guru. Daripada situ berlaku perubahan jadual dan menyebabkan perancangan yang dirancang oleh guru itu terganggulah pada hari yang sepatutnya guru lakukan. Okey, untuk sebagai contohnya, guru ditugaskan untuk menjadi pengawas peperiksaan ataupun menghadiri kursus serta mengurus hal-hal kecemasan. Hal-hal kecemasannya biasanya berkaitan dengan murid lah ataupun hal-hal yang selain pada murid. Saya ambil contoh dekat sekolah yang saya sendiri, hal kecemasan melibatkan guru petugas, di mana murid yang semasa waktu rehat agak aktif menyebabkan murid itu patah tangan, dan secara pantas guru yang bertugas pada hari itu perlu bawa murid berkenaan ke hospital. Jadi daripada situ pengurusan masa tak dapat dilakukan mengikut perancangan yang dirancang oleh guru berkenaan lah. Untuk yang poin yang keempat, saya nak bahas berkaitan dengan cabaran dalam menyediakan pengajaran yang berkualiti, di mana guru diberi tanggungjawab untuk menyedia bahan pembelajaran yang berkualiti yang memerlukan masa yang cukup, tetapi dengan beban kerja yang agak tinggi, guru mungkin menghadapi kesukaran lah untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada aspek pembelajaran di dalam bilik darjah lah. Okey, untuk isu ini, guru perlulah mengurus masa dengan cekap untuk memastikan semua tugas dapat dilaksanakan dengan berkesan tanpa mengabaikan tanggungjawab profesionalisme sebagai guru ni. Okey, untuk yang seterusnya saya nak bahas berkenaan dengan etika dan perundangan berkaitan dengan isu pengurusan masa. Next slide. Okey, untuk etika perundangan dalam pengurusan masa, saya ada beberapa poin pentinglah. Pertama, melibatkan tanggungjawab profesionalisme dan etika kerja dalam pengurusan masa untuk guru lah. Okay, yang pertama, guru sebenarnya terikat dengan kod etika sebagai guru yang menggariskan kepentingan mengurus masa yang baik untuk memastikan kelancaran proses pengajaran di dalam bilik darjah lah. Yang di mana etika kerja ni termasuk menepati masa dalam mengurus masa dengan cermat, di mana guru perlu menepati masa yang ditetapkan tanpa melewatkan masa yang ditetapkan. Jangan sebagai contoh, jangan kita apa yang dirancang kita tak buat. Itu menyalahi etika seorang pendidik lah bagi saya. Jadi untuk etika guru ni juga perlu masa kerja untuk tugas rasmi perlulah dilaksanakan dengan teluslah. Tak boleh ada yang orang kata curi tulan. Kalau tak ada tindakan, kita ambil sambil lewa je tugas sebagai guru. Tak bolehlah macam tu ya. Okey, untuk etika ni perlulah ketepatan dalam menghadiri mesyuarat. Sebagai contohnya, setiap tahun, setiap bulan pihak pentadbir adakan mesyuarat untuk apa-apa plan lah di sekolah tu. Ada juga berkait dengan majlis rasmi,
berkaitan dengan sukan. Jadi pihak pentadbir akan mengadakan mesyuarat. Jadi masa mesyuarat tu perlu hadir pada waktu yang ditetapkan lah, supaya apa-apa plan dapat dilaksanakan dengan baiklah. Dan untuk tanggungjawab profesional ni juga guru perlu bertanggungjawab lah dengan apa-apa yang dirancang, sebab guru ni adalah cerminan ataupun role model kepada murid. Kalau kita tak jadi tauladan yang baik, macam mana murid nak ikut kita? Okay, untuk seterusnya berkaitan dengan kepatuhan dan peraturan dan dasar pendidikan, di mana guru dalam pendidikan menetapkan peraturan mengenai waktu bekerja guru, hak mereka dalam aspek beban tugas serta keperluan pematuhan terhadap jadual sekolah dan kurikulum, di mana setiap guru ditetapkan jadual untuk melaksanakan tugas sebagai guru lah. Sebenarnya guru ni banyak tugas yang ditetapkan, jadi daripada situlah guru perlu laksanakan dengan cermat lah, tanpa ada sikap malas, ada sikap sambil lewa. Itu sangat tidak tidak perlu ada dalam diri setiap guru lah. Okay, untuk yang seterusnya, guru jika akan mengurus masa dengan baik, guru akan diambil tindakan oleh pihak pentadbir lah. Daripada situ pihak pentadbir selalu memantau, gerak-geri guru, sama ada guru tu datang kelas lewat, tidak menghadiri mesyuarat ataupun diberi tugas tapi tidak melaksanakan dengan baik. Maksudnya melaksanakan tugas sambil lewa je. Asalkan ada, dia buat. Tapi tugas tu tidak berjalan seperti yang dirancang lah. Buat sambil lewa je. Okey, yang seterusnya disebabkan guru tidak mematuhi etika dalam mengurus masa, memberi aplikasi lah kepada undang-undang jika gagal mengurus masa lah. Pertama, sekiranya pengurusan masa yang lemah menyebabkan kegagalan dalam melakukan tugas utama. Tugas utama untuk guru ni seperti kita tahu melibatkan pengajaran dan juga pembelajaran dalam bilik darjah, maksudnya di sekolah lah, berlaku di sekolah. Dan jika tidak dilakukan dengan baik, tugas-tugas lain pun akan terbantuklah, seperti penyediaan penilaian, kehadiran yang tidak konsisten. Ini boleh membawa kepada tindakan disiplin dan juga penalti berdasarkan garis paduan yang ditetapkan oleh KPM itu sendirilah. Okay, kegagalan ini memberi gambaran lah yang boleh menjejaskan prestasi dan juga prestasi guru itu sendiri, prestasi murid itu sendiri dalam sistem pendidikan yang secara keseluruhannya apa yang ingin dicapai oleh KPM dalam falsafah pendidikan untuk mencapai objektif secara holistik, melibatkan JC itu jasmani, rohani dan lain-lain. Itu yang saya tahu, JC jasmani, emosi, sosial dan juga intelek lah yang perlu dipatuhi oleh guru untuk membangun secara menyeluruh, melibatkan murid di sekolah itu berkenaan lah. Okay, untuk yang seterusnya, peraturan ini melibatkan beberapa perintah yang dikeluarkan oleh PM. Itu perintah am
melibatkan etika perkhidmatan awam dan Akta Pendidikan yang menekankan pematuhan masa kerja yang perlu dipatuhi oleh guru dah. Okey, untuk ketidakhadiran tanpa sebab yang atau kelewatan sebagai kesalahan tertertib di bawah undang-undang perkhidmatan awam. Maksudnya di sini KPN telah menetapkan peraturan bawah yang saya sebut, di bawah yang saya sebut tadilah, melibatkan Perintah Am, etika perkhidmatan awam dan juga Akta Pendidikan dah. Di mana guru yang tidak mematuhi waktu bertugas boleh dikenakan tindakan tata tertib mengikut peraturan perkhidmatan awam yang sedia ada. Yang sebelum ni kerajaan telah menetapkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh guru dalam mengurus masa tugas seorang guru ni. Di mana isu ini guru bukan sahaja berkaitan dengan percakapan ini, tapi juga terikat dengan aspek etika dan perundangan pendidikan yang mengawal selia peranan dan tanggungjawab kita sebagai seorang guru. Rasanya itu saja daripada saya berkaitan dengan pengurusan masa seorang guru ini. Saudara Syukri dan Fariza, ada apa-apa pertanyaan, bolehlah bertanya untuk saya bahas apa yang ingin ada apa-apa soalan kan? Afiq, saya ada satu soalan. Adakah beban kerja guru yang tinggi ni dan pelbagai tanggungjawab guru menjadi faktor utama kegagalan untuk pengurusan masa guru tu? Sejauh mana ia boleh menjejaskan profesionalisme dan prestasi dalam sistem pendidikan? Berdasarkan soalan yang diberi saudara Fariza ni, sebenarnya memang membebankan tugas guru lah, sebab beban kerja yang tinggi dan tanggungjawab yang pelbagai merupakan antara faktor yang utama kegagalan dalam pengurusan masa di dalam kalangan guru lah. Dan hal ini kerana guru bukan sahaja terlibat dalam tugas pengajaran, malah yang saya sebut tadi melibatkan pentadsiran, pengurusan kurikulum, kehadiran mesyuarat dan juga tugas pentadbiran lah. Di mana beban kerja yang tinggi ini mengganggu fokus terhadap tugas utama. Tugas utama guru ni adalah mengajar. Dan apabila guru perlu membahagikan masa kepada pelbagai tugas tambahan, menyukarkan untuk mereka memberi tumpuan secara penuhlah kepada penyediaan bahan mengajar yang berkualiti. Hal ini menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah lah. Dan ini membatuk perkembangan dan prestasi murid di sekolah itulah. Pada pandangan saya itu yang sangat membebankan guru dalam mengurus masa, sebab banyak yang perlu dilakukan guru, bukan sahaja mengajar. Rasa terjawab ke dengan soalan yang diberi saudara Faizal? Okey, baik dah. Cukup baiklah jawapan yang diberi oleh Hafiz. Okey, seterusnya saya akan sambung pembicaraan kita pada hari ini dengan topik iaitu pengurusan kewangan dalam kalangan guru. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera Encik Syafiq dan Encik Hafiz dan Encik Syukri. Okey, hari ini saya ingin membicarakan satu topik yang sangat penting lah. Seringkali menjadi topik perbualan dalam dunia pendidikan. Okey, iaitu pengurusan kewangan dalam kalangan guru dan kaitannya dengan etika serta perundangan pendidikan. Okey, yang seperti yang kita tahu, guru ni merupakan tulang belakang yang sangat penting dalam dunia pendidikan.
namun realitinya ramai guru berdepan dengan tekanan kewangan yang mampu menjejaskan integriti profesion mereka. Malah ada yang tersasar dalam dari landasan yang betul lah, landasan undang-undang. Ini bukan sekadar isu peribadi tetapi turut menjadi kesan kepada sekolah, kepada murid atau pelajar dan masyarakat secara keseluruhan. Okey, kita tengok isu yang pertama yang berlaku dalam kalangan guru ialah beban kewangan peribadi. Okey, ramai guru hari ini berdempa dengan beban hutang kerana komitmen peribadi yang tinggi, kenaikan harga barang, kos sara hidup sekarang. Seperti yang kita tahu, gaji guru memang tetap dan terjamin, tetapi tidak semestinya memberi cukup kepada kita, atau tidak semestinya mencukupi lebih-lebih lagi yang tinggal di kawasan bandar. Okey, tidak kurang juga guru ni dia mengambil atau membuat kerja sambilan seperti membuat perniagaan online, membuat jualan produk, ada yang buat memandu e-hailing serta sebagainya lah. Walaupun niat murni mereka untuk menambah pendapatan, tapi dia menjejaskan kerja hakiki mereka. Jelas ini akan menyalahi undang-undang perkhidmatan awam. Okey, seterusnya kita tengok dalam penyalahgunaan dana sekolah. Okey, kebanyakan kes macam ni kerana tak ada pemantauan yang inilah daripada pihak atasan. Seterusnya terdapat juga kes salah guna dana sekolah, contoh dana PIBG, wang penitia atau bantuan kewangan pelajar. Disebabkan ada masalah peribadi kewangan guru, guru mengambil kesempatan daripada peruntukan patutnya disalurkan kepada pelajar atau kepada sekolah, tapi mereka menyalahgunakan tanggungjawab yang diberikan oleh mereka tu untuk membuat penyelewengan. Okay, ini terjadi apabila pemantauan rapi dan guru yang tidak mahir. Seterusnya pengurusan kewangan ini diberi kepada mereka yang tidak yang bertanggungjawab dengan baik. Okey, kita ada dengar Jabatan Pendidikan Negeri atau lembaga audit negara mendedahkan ketirisan atau kelemahan dokumentasi kewangan di setengah sekolah sangat tinggi. Okey, yang ketiga kita lihat ketiadaan latihan kewangan secara formal lah terhadap guru menyebabkan berlaku ketirisan dalam peruntukan kewangan di sekolah di kalangan guru. Okey, yang kebanyakan guru tidak menerima latihan formal dalam pengurusan kewangan sekolah. Maka apabila mereka dilantik sebagai bendahari, guru data atau guru penyelaras projek, mereka mungkin melaksanakan tanggungjawab itu tanpa pengetahuan mendalam tentang prosedur kewangan dan berlaku kesalahan atau kesalahan untuk mengurus kewangan yang diberikan oleh mereka lah. Okey, kita tengok okey, next slide yang seterusnya. Okey, kita tengok mengenai etika perundangan dalam pengurusan kewangan. Kat sini kita tengok ada 3, integriti dan amanah, ketelusan, tanggungjawab profesional. Okey, yang pertama integriti dan amanah. Okey, setiap sen yang dikendalikan oleh guru ni adalah satu amanah. Bila amanah dikhianati, walaupun RM1, ia menjadi kegagalan lah dalam etika kerja sebagai seorang guru. Okey, penyelewengan, ketidakjujuran dan kecuaian mencerminkan kegagalan memelihara nilai integriti kita sebagai seorang guru. Okey, tanggungjawab profesional guru. Etika perguruan menekankan tanggungjawab kepada pelajar, ibu bapa dan masyarakat. Guru yang cuai atau penyalahgunaan kuasa memberi kesan buruk kepada
reputasi profesional ini. Okey, apabila kita dah diberi tanggungjawab oleh ibu bapa untuk mendidik anak mereka dan oleh kerajaan untuk mendidik anak bangsa kita, tapi kalau kita salah gunakan kuasa yang ada tu menyebabkan kita sebagai guru akan dipandang seronglah oleh masyarakat. Okey, yang ketiga, ketelusan dan keadilan. Dalam soal ini, pengagihan bantuan atau bajet sekolah, ketelusan tu sangat penting lah. Guru perlu berlaku adil dan menghindari sebarang unsur pilih kasih atau kroninya sahaja atau kepentingan diri. Contoh kalau di sekolah tu kerajaan menyalurkan bantuan, kita perlu membuat ketelusan lah, memilih seperti anak yatim, golongan B40 kita tak boleh tengok hanya golongan kita di mana kita suka pelajar tu yang kita bagi, tak boleh. Kita kena berlaku adil dan telus dalam memberi bantuan. Okey, kaitan dengan pengurusan perundangan pula ialah selain etika, guru juga terikat dengan perundangan negara. Beberapa akta dan peraturan utama. Yang pertama ialah kita tengok Akta Pendidikan pada tahun 1996, Akta 550. Akta ini menetapkan peranan dan tanggungjawab seorang guru sekolah termasuk dalam haiwan keuangan. Okey, seterusnya kita tengok dalam Peraturan Pembendaharaan Malaysia, semua urusan pembelanjaan menggunakan dana kerajaan kita mestilah mengikut peraturan kewangan yang sah dan sebarang pelanggaran boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey, pada tahun 2009 dalam Akta SPRM iaitu Akta 694, guru yang terlibat dengan rasuah atau walaupun jumlah yang kecil boleh disiasat dan didakwa oleh SPRM. Ini termasuklah menerima bayaran tidak sah menggunakan dana sekolah atau dana untuk tujuan pribadi atau penyalahan guna kuasa. Okey, dalam seterusnya kita tengok dalam Kod Etika Perguruan, KPM turut menggariskan panduan etika guru. Guru boleh dikenakan tindakan jika melanggar setiap prinsip etika yang telah ditetapkan. Okey, kat sini saya ada sedikit cadangan lah untuk menambah baik. Guru ni perlu mendapat latihan kewangan yang formal, contohnya banking pengurusan kewangan, dan etika perlu diwajibkan untuk guru, terutama mereka yang mengurus dana sekolah. Kursus ni mestilah praktikal dan dikendalikan oleh pihak yang bertauliah supaya tidak berlaku ketirisan. Okey, yang kedua, pemantauan atau audit yang berkala. Okey, apabila ada pemantauan atau audit yang berkala ni, Jabatan Pendidikan perlu menguatkuasa mekanisme pemantauan atau audit secara berkala. Sebarang kelemahan dapat dikesan lebih awal sebelum menjadi lebih serius lah. Yang seterusnya, kempen kesedaran etika dan undang-undang. KPM perlu mengaitkan kempen kesedaran mengenai etika perundangan yang ada sekarang ni agar guru sentiasa sedar risiko dan akibat penyalahgunaan etika penyalahgunaan kewangan. Okey, secara kesimpulannya, pengurusan kewangan dalam kalangan guru bukan isu remeh. Ia mencerminkan keutuhan etika dan kepatuhan terhadap undang-undang dalam sistem pendidikan. Okey, guru yang beretika dan amanah akan menjadi contoh yang baik kepada generasi akan datang. Maka marilah kita sama-sama memperkukuhkan integriti. Dalam profession ini agar kepercayaan masyarakat terhadap guru sentiasa utuh dan terpelihara. Okey, itu saja daripada saya. Okey, baik untuk perbahasan kami dalam kumpulan kami sebagai kesimpulan, etika keguruan
hak dan tanggungjawab guru perlu dilaksanakan dengan penuh integriti dan profesionalisme dan pemahaman serta pematuhan terhadap undang-undang pendidikan bukan sahaja melindungi hak guru, malah memastikan kebajikan guru, kebajikan murid terjamin dan sistem pendidikan berjalan dengan lancar. Seorang guru yang beretika dan patuh kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh KPM ni akan menjadi tauladan yang terbaik dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Daripada sini kita perlulah mematuhi apa-apa yang telah ditetapkan oleh KPM lah sebagai seorang guru. Jadi daripada situ akan melahirkan murid ataupun pelajar yang mempunyai kemahiran atau pemahaman yang baiklah daripada guru-guru yang berilmu. Rasanya itu saja daripada kumpulan kami berkenaan dengan isu-isu semasa berkaitan dengan guru. Kami sudahi perbahasan pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar pembahasan kami pada hari ini. Kami sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.